Assalamualaikum YouTube channel. Hari ni kita akan ke Kuala Sepetang. Kita cuba nak naik boat beramai-ramai dengan semua keluarga kita. Saya dengan Kapten sekarang. Kita nak naik boat. Macam mana rasa naik boat? Jom. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Sekali dengan Ayah dia sekali. Jangan lupa apa? Jangan lupa comment, share and subscribe. Sampai dapat 100,000 subscriber. Okay, bye-bye dah. Okay, jom. Let's go. Hai. Kita bagi makan burung helang. Jom guys. Let's go. Sekarang berada di ke mana? Kuala Sepetang. Tak sabar kan nak tengok burung helang. Okey. Kita siap-siap dulu. Pakai jaket ke? Jom. Kita dah masa boat, masa nak pergi tengok helang kan. Dah pakai jaket siap-siap. Lepas tu kita gerak terus. Let's go. Jom kita tengok. Okey, ada orang dengar tak? Dengar abang. Siap dengar abang cakap. Ini kan tempatnya. Lokasi pertama kita pergi Petang Melayu. Oh. Bagus. Terbaik. Okey. Hebat tak? Buah ini macam Langkawi. Wah, ada macam hutan, ada dapat macam hutan. Wow, kita sekarang Okey. Kita juga sampai ke Mahalang. Wah, macam ombak. Macam jeti. Kasi ada burung. Jom kita tengok dulu. Ada macam burung bangau. Kita pegang dulu. Bangau. Bye, burung bangau. Ada sama dahulu kan? Hai bangau. Bangau yang kurus. Sekarang kita kan bangau ke bangang. Bangang. Ramai bot. Sikit lagi nak sampai. Wah, ada bangau lagi. Ada bangau lagi. Ini lah orang cakap. Wah, ada burung lain. Ada bangau lagi. Ada bangau terbang. Tengok jap. Itu burung bangau. Dia duduk kat atas boat. Oh, ni. Sekarang apa lagi? So kita tengok. Kita sekarang berada di Kuala Sepetang, Teping, Perak bersama dengan Kapten kita. Wah, ada monyet. Dalam cerita apa? Pada zaman dahulu Why? Dalam cerita apa? Pada zaman dahulu Dia berkawan, dia tak tahu apa yang orang ada. Okey, dekat sini pelakak Saiful kan. Wah, burung apa ni? Kalau udang waktu pagi je, tapi petang ni ada ada udang okey. Yang mana nak beli udang? Burung bangau pergi mana Dia pot ni kecil, dia dulu. Bukannya besar. Kapan ni dia? Tidak luas sungai ni. Untuk di sebelah untuk Jadi Melayu tak besar. Untuk makan sekali kita. kawan dia. Hey! Okey. Ada bangau lagi. Apa sebut paya paya. Bye bye bangau. Bangang. Jangan betul. Bangau.
Kat sini ada tempat bangau. Sekarang kita ke depan ada macam-macam jemput. Ini ada orang bawa bot. Air ni masih sangat, ada air masin. Kalau yang lesen A, B gitu kan, dia ada B kat bot tu kan. Yang tu A boleh tangkap kerang je. Kalau dia tangkap sotong, salah kena penjara 5-6 bulan. Ya ke enggak? Ya ke? Baik. Okey. Lepas sampai kita buat lepas dah sampai. Sikit lagi dah sampai guys. Korang boleh like video ni dan dah sampai banyak views. Sikit lagi dah sampai. Nampak macam hutan-hutan. Hutan paya bakau. Mana-mana senang. Okey. Oh, ramai bot. Masuk dari ni tu. Ui, nampak macam pantai. Tapi bukan pantai. Ada sikit ni. Ada. Kita sejam kat ni. Tunggu jap. Oh, habis. B kerang. S lain kerang. A kerang. B Ada nampak macam kayu. ya ke? Itu buat air sini. Okey, bersiap. Ni tempat buat bot, tengok bot tu. Oh, yang ni dia tempat buat bot ni. Ni tempat buat bot. Konsisten dah dia buat konten. Tunggu helang. Abang tengok enjin undur. Abang, enjin pengundur. Enjin pengundur. Tu YouTube sampai ke 17 minit. Konsisten dia. Okey. Kita tunggu dulu. Mango tu ni nampak. Oh, nampak abang nak mu. Wah, super berhalang. Wow. Tapi macam nak kawi kan enggak? Kan mana? Macam nak kawi kan? Tengok. Tengok jap. Hello. Wah. Ini kehalang ni tak tebu. Wih, ini nampak macam burung-burung lain. Kaki tu tadi. Kaki tu. Ini nampak macam burung-burung lain. Kan Kat sini banyak udang galah. Udang galah. Kat mana Macam nak kahwin kan Mak? Kan Aisyah? Macam nak kahwin kan? Okey, laju. Dah, lihat. Okey guys. Air dia banyak. Idea kecil. Guys. Tengok ni. Adik. Mana burung helangnya? Kat sini ke helang? Dah lagi. Wah, Mana makan dia? banyaknya. Kakak, okey ke mana buat air besar? Wah, ini ke helangnya? Ini ke helangnya? Boleh? Bagus Ainga, bagus. Berani. Abang pun berani juga.
Ini ke lah? Sekejap lah. Nak tengok halang. Ha, ni halangnya. Ada banyak kan halang. Wah, macam Langkawi. Besar tak Aisyah halang ni? Oh. Besar oh. Sekejap. Besarkan halang ni. Sekarang nak bagi makan. Wow, besarnya eagle. Halang. Ya. Hari-hari dekat sini. Halang merah. Masa Mai PKP sini. dulu pun main Dekat dengan saya. Mai sini. Jangan Kau je. Jadi jangan cakap. Sebab dia bagi makan. Sebab dia bagi makan. Dia tak lari ya. Di mana tak makanan makan dia? tak payah. Dia turun boleh. Sama dengan yang Langkawi punya Sama yang warna merah macam ni Halang ni. Besar kecil je lah. Besarnya halang ni. Dia bagi makan kan tapi tak besar-besar. Macam Langkawi. Ya, Ikan tengah lagi makan. Okey, pilot kita nak bagi ni. Tekong kita nak bagi makan lemak ayam ni. Abang kita ni nak bagi lemak ayam. Ni kita bagi. Itu baik je. Sekejap kita bagi lemak ayam. Sekejap lah, dia rakam ni. Okay, sekarang kita bagi halang makan ayam lemak. Lemak ayam. Ayam kulit ayam. Lepas tu kita bagi makan. Biasa. Oh, tu banyak ayam. 3 bungkus ni. Tak ada pun nak makan. Dia datang ni lagi. Kita lari jauh sikit. Okey. Wah, Rendah sikit pada dia. Telefon. Tu. Sana. Sana tu. Rendah sikit. Tu bawah. Jaga handphone lah. Banyak yang tu dah terbubur di dalam air ni. Ke dalam sikit tak apa. Beli baru tak apa. Kalau nak beli lagi tak apalah. besarkan halang ni. Ramai. iPhone yang jatuh bawah ni iPhone. Besar tak halang ni? Besar. Macam halang perkasa. Lain cerita apa ni? Nanti share dalam grup Lain cerita apa ni? Diorang isap kancil eh? Dia pada atas tu dia terjun turun. Wah. Kenangan idaman. Wah, tengok halang besar. Banyak ke? Ramai ke halang kat sini? Wow, dapat biasa dah dapat macam Langkawi. Borong camar. Okey, kita zoom. Ada macam burung-burung lain. Ni burung halang yang besar. Wah, besar kan? Ada halang yang lagi datang. Nampak ke tak halang tu? Zoom tak? Halang merah betul. Halang merah? Sampai tu halang merah ni boleh hidup berapa tahun? Jawab dapat hadiah. Wah, ramai kali dia halang. Dia boleh hayat dia lah. Ayat. Besar kan? Sebab kuku dia dah lebih panjang. Dia dah sampai hidup dia susah. Dia nak ambil makanan susah. Jadi dia akan siap untuk hidup lagi sekali lah. Tentu dia berana lah. Tapi dia bertarung ni lah. Sebab untuk ni. Dia akan Wah, taruh ramainya dia halang ni. Dan dia akan Banyak. kembali Oh. macam baru. Ya. Kalau yang ada kat sini kategori dia ni kategori liar Dia punya ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, cuba Google cari ada dia punya maklumat. Google lah. Wah. Ramainya. Tak ada hujan.
Buat bela-bela. Main-main ni. Jadi kalau kita tangkap kita guna pisau kita tangkap. Dia lemak Sebab dia masuk. di bawah penjara, di bawah jagaan militer. Wah. Kita tangkap. Wah, banyak kehelang ni. Apa yang kau dari sini? Kau kata lagi seronok dari sini. Banyak. Kata besar sikit sekalian. Dia kalau kata dekat nak senyum. Dia bawa keluar kan. Dia akan turun lebih kurang dalam 50 ekor ke atas. Wah, ramai juga helang ni. Okey, lepas tu kita turun. Macam bulu-bulu lain je. Oh, jamak lah dia akan dapat sisa-sisa lah. Bulu putih. Ada lagi satu. Tak apa, rakal je dulu. Berelah. Afiah. Besar banget. Wah, besar. Ni helang. Wah, waktu senja. Senja, banyak helang. Tak. Helang makan apa? Ikan. Ikan dengan ayam. Anda. Ha. Makan apa tadi? Ayam. Lakau. Oh, dia sekali lagi. Kalau itu jatuh tu boleh. Okey, lepas tu kita tengok dah helang. Rakal esok. Dah masuk. Okey, semua orang okey? Okey. Mantap. Bagus Aisyah, bagus. Bagus Okey, kita buat kembali sekali. Okey, kita tunggu mana dia. Nampak macam nampak air bakar Ni houseboat. Oh, ni houseboat. Wih. Cantiknya. Kita naik situ je lagi. Okey, jom kita naik houseboat ni. Let's go. Okey, kita masuk kat tempat ikan, bagi makan ikan. Lepas Influenzo. Influenzo. Kira orang ni. Okey, sikit lagi nak naik. Azul. Hati-hati Aisyah. Hati-hati. Kat sini ke? Jangan ya. Okey, tengok je. Jangan buat konten. Kasi ada banyak ikan besar. Bila nak bagi makan? Wow, ini banyak. Oh. Okey, lepas tu pergi bagi makan ikan. Okey, jom kita bagi makan ikan. Semua ikan ni. 1, 2, 3, go. Dia makan tak? Kita balik lagi. Dia tengok ikan. Kita balik lagi. Banyakkan makanan ikan ni. Dia makan tak? Tengoklah dulu dia makan. Jalan depan pula dik. Apa kita? Pergi sana pula. Kat sana pula. Ya, tengok kaki ya. Ramai tu. Tengok segi jalan betul-betul. Depan lagi. Orang ramai. Depan. Oh. Sini je. Jauh sikit. Sana. Okey. Dah situ. Okey, situ. Dah lah. Okey. Sini. Ni. Okey. Bagi makan banyak Ikan apa ni? Ikan tilapia. Bagi makan banyak lagi makan lagi. Itulah kata ikan apa. Jom Aisyah, masuk sekali.
Sini. Okey. Makan ikan. Okey, bagi lagi ya? Dah siap bagi sama-sama? Satu, dua. Okey, bagi lagi banyak. Banyak je. Tengoklah Didi, tengok ikan. Dia makan tak? Okey, makan lagi. Ui, ikan lompat tu. Nah. Okey, bagi lagi. Dah ikan. Okey, dah ikan. Sikit lagi nak habis. Okey dah. Okey, bagi lagi. Korang tengok ikan. Tengok ikan. Nanti upload kat mana ni? Kat sini. Celup je. Okey, banyak lagi ikan dia makan. Okey, nak ikan tilapia. Nak lagi. Dah sana pula. Okey, belah sana pula. Kita ikut. Ni. Tu. Pegang belangkas pada Riz. Macam haiwan macam apa? Nama apa ni belangkas? Belangkas. Tengoklah, tunjuk je lagi belangkas. Ada ikan lagi Bagi dia. Dia makan tak? Boleh nak tak? Okey. Kat sini dulu ya? Ke dah? Dah tu tengok belangkas pula. Jom. Tengok Okey. Okey. Dari tak baik pun ambil dia Cik So dari mana Riz? Afia. Ni lah belangkas. Belangkas tu macam dia purba. Ada apa ini? Ekor dia. Macam apa? Macam haiwan purba. Macam haiwan purba. Ada kaki dia. Besar tak? Korang boleh live video ni. Sampai banyak subscribers. Comel. Boleh sentuh kulit dia. Okey, dekat mak punya ada. Nanti dia gigit lah. Kepala dia pula. Ada mata dia. Pegang ekor. Okey, sorry. Besar kan? Ini belangkas Ini belangkas. Macam haiwan purba kan? Makan telur dia. Bukan ni. Dah. Dia pasal ambil yang besar. Bagi orang lain. Bagi ni. Buntal tak ada racun. Ada dua je. Ada belangkas dan ikan buntal. Ada yang besar. Bagi kat Nafia ya. Okey, ni je yang besar. Ikan buntal dia yang kecil. Apa dia pegang ikan buntal? Okey, besar kan? Itu ikan buntal tak boleh sentuh dia meluah. Tak ada racun ni? Ada racun. Okey, bagi dia ikan buntal. Naik ikan buntal. Bagi mama. Tengok besar tak? Korang boleh live video dia kalau besar. Besar kan? Ada kaki dia besar. Ekor dia macam duri. Okey, dah boleh simpan dah? Dah boleh simpan. Bagi dia. Dah. Dah boleh simpan dah? Jap, bagi dia. Lepas tu kita naik boat balik. Lepas tu kita pergi homestay. Malam ni ada game. Malam ni ada game. Korang boleh like video ni. Bye. Itu je kali ini guys. Okay, siap dah. Korang jangan lupa tengok konten-konten yang lain. Okay, konten Riz yang lain. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Bye. Assalamualaikum. Ciao.